So mereka rela bergelandangan daripada mereka menyewa bilik. Sebelum ni, bila kita sebut pasal kita nak bagi makan kepada gelandangan-gelandangan, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, fakir miskin kat sini, bila nak bagi makan je, akan ada suara-suara yang kata, dia orang ni dah banyak makan lah dia orang ni. Makan dia orang ni dah pilih-pilih makan. Itu pertama. Yang kedua, perbuatan bagi makan pada mereka kat sini sebenarnya buatkan mereka jadi lebih malas untuk bekerja. Sebab dah ada makan dah. Satu hari aku ada 3 kali makan dah. Aku tahu pagi kat sini, petang nanti kat sini, malam nanti kat sini. Jadi perbuatan kita bagi makan ni, sumbangan kita ni, ada juga pihak-pihak yang nampak seperti sesuatu yang negatif dan buat orang makin jadi malas. Apa pendapat Abang? Habis ada jugalah bukan daripada warga maya sebenarnya. Ada juga sebahagian warga maya yang komen begitu. Tapi ada sebahagian daripada rakan-rakan rapat Abel sendiri yang bagi tahu Abel, kerana kau lah makin ramai gelandangan ni membuatkan dia orang tu malas. Orang macam kau lah yang membuatkan bersepahnya gelandangan dekat Kuala Lumpur. Tapi Abel terima teguran itu. Pada Abel, Rasulullah pun galakkan kan. Guru agama ni tak pandai sangat galakkan untuk kita bagi gelandangan. Baik Ustaz, macam ini. Kita nak tengok pembaziran atau tidak. Setiap makanan yang bawa waktu malam ataupun waktu berbuka puasa, makanan yang kadang-kadang dibawa yang Abel order ataupun daripada warga maya juga yang hantar makanan. Macam Abel sendiri, Abel kalau buka puasa Abel makan sedikit saja. 2-3 suap dah cukup bagi Abel. Tapi bila kita tengok, memerhati, walaupun sebelum buka puasa, contoh sebelum ini, bila Abel bawa makanan yang Abel hidangkan itu tak pernah tak habis. Mesti habis. Makanan yang dimakan, sedapnya be makan kari ayam ni be, sedapnya makan sup ayam ni be, sedapnya makan daging ni be. Pada kita sedap-sedap lah. Tapi kadang-kadang kita makan tak banyak. Tapi dia orang ni makan sampai habis. Di manakah pembaziran yang orang bagi tahu? Dia pembaziran ini sekiranya tidak ikut aturan. Contoh di waktu bulan Ramadan, kita sudah sediakan tempat. Kena hubungi kita untuk aturkan makan dan minum. Sekiranya datang melambat-lambat, jangan kata mereka. Kita sendiri tolak makanan kalau dah terlampau banyak. Betul. Sebab perut mereka bukan tong sampah. Betul. Jadi sebenarnya sekiranya mengikut aturan, dia tidak ada pembaziran. Dan kalau kita cakap dia malas, dia malas. Contoh, tidak semua gelandangan ini malas. Ada gelandangan yang bekerja gaji RM60 satu hari kerja harian.